syukur alhamdulillah, dengan rahmat Allah, taufik daripada Allah, restu Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berkumpul untuk meneruskan kesinambungan sistem rawatan Islam yang sekira-kiranya kita boleh bersyukur dan lebih bersyukur kerana kita lebih awal menggerakkan sistem ini untuk diketengahkan kepada masyarakat di waktu-waktu 70-an dahulu. 75 saya balik luar negeri, 76 kita bermula. Waktu itu hampir orang tidak kenali adanya satu sistem rawatan ruqyah yang memang telah pun lama wujud tapi sengaja didiamkan begitu. Malah pada saat-saat awal kita bergerak memperkenalkan, mengamalkan sistem ini kepada masyarakat, kita mendapat cemuhan bukan daripada orang-orang yang jahil yang tidak tahu. Kita cemuh sampai ke peringkat Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu mencemuh secara terbuka dalam ucapan terbuka dalam satu perasiman hospital negeri Melaka. Maknanya begitu besar harapan masyarakat kepada kita, dan bagi semua pusat-pusat ini tentulah kalau ada seorang dua perawat yang tersasul yang melakukan rawatan, mungkin pada orang itu dia buat barang yang betul walaupun tidak ambil daripada kita, daripada saya, dia buat sendiri dan sebagainya, dia rasa betul tapi tidak betul dalam kaedah rawatan Islam. Kalau tidak betul kata rawatan Islam, orang yang merasakan tidak betul itu dia tidak senang hati kerana dia datang ke Darul Shifa ini untuk mendapat rawatan yang tidak menyalahi dengan hukum syarak. Bila dia dapati yang tidak betul, maka dia tidak senang, dia balik tidak senang, kebanyakannya menghubungi saya. Apa di antara yang saya sebut selalu tapi masih lagi ada di antaranya, sama mungkin orang dahulu kot, yang mungkin itulah yang saya sebut selalunya masih ada di kalangan perawat-perawat kita Darul Shifa yang memegang sijil ijazah Darul Shifa. Saya bagi kepada dia, masih menyebut kepada pesakitnya. Ini nampaknya ada saka ni. Apa sahaja anda sebut kepada pesakit, dia terima sebagai wahyu, tak boleh bantah dan betul. Ini ada orang dengki, ini ada orang buat sihir nampak ni, ada orang nak main-main ni ada benda ni, rumah ni, nanti saya tengok rumah ni tak boleh ni, kena pulih ni dan sebagainya. Ada yang macam ini, dia masih berulang. Mungkin pada orang itu dia sebut itu untuk meyakinkan pesakit itu masalah dia dan saya akan rawat, insya-Allah Allah Taala sembuh. Dia tahu di mana orang tu ada saka. Saya dah sebut banyak kali dah, saya kena ulang kalau tidak macam saka ini dalam kepahaman yang saya sebut dahulu. Kita nak katakan kepada dia, datuk dia dahulu, moyang dia dahulu, moyoinya dahulu, monyetnya dahulu tu ada membela makhluk halus, bersahabat dengan makhluk halus. Dia mati, makhluk halus dia itu turun ke bawah, ke anak, turun ke cucu, turun ke cicit, turun. Makna dia, kita sudah menuduh datuk dia melakukan perkara syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung dengan makhluk halus untuk menjaga mereka, bukan serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Jadi maknanya walaupun nampak bersahaja, tapi ada seronokkah, ada senang hatikah orang tuduh kata datuk anda dulu buat syirik, tinggal syirik kepada bapa anda, syirik tinggal kepada anda, ada tinggal kepada cucu pula. Benda yang dilarang. Jadi kalau anda mengiktiraf, mengatakan confirm ini adalah saka, mana anda ejen kepada makhluk halus itu, nak mengatakan yang tidak ada pun macam ada, maka agama melarang, maka jangan berbuat demikian. Mungkin saudara yang jarang berjumpa dengan saya tengok ada yang setahun sekali berjumpa dengan saya. Bila ada mesyuarat agung ni berjumpa, bagus juga berjumpa setahun sekali. Yang merawat, teruslah merawat, tapi saya minta lagi sekali dah, kita nak buang, kita nak habiskan daripada kesangsian masyarakat, yang masyarakat lebih peka, masyarakat hari lebih peka tentang hukum. Dan malah sebab itulah maka saya nak minta lagi sekali bahawa cubalah sejauh yang boleh anda berpegang dengan buku yang ada pada kita, yang kita pakai, amalan dalam buku itu, dan apa yang saya ajar dahulu. Kalau orang awal dahulu 1, 2 sampai 9 itu tak ada buku, tidak ada nota yang ditulis kita bagi. Kenapa? Nak mengelak daripada fitnah manusia dan nak tumpang jaga bersama-sama harapan masyarakat, harapan kerajaan. Kalau balik kepada apa yang saya sebut, selalu mengatakan bahawa kalau kita buat kesemua ini, memang kita buat benar-benar, kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, buat kerana Allah, bukan kerana duit. Tapi saya lillahi ta'ala tak pernah mengambil daripada itu walaupun 1 sen dari dahulu sampai sekarang. Ini bukan makna dengan tak ambil saya tak ada duit. Mungkin dia lah taklah kaya tapi tak susah.
Dan saya amat bersyukur betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dia murahkan kepada kita dengan jalan yang lain yang paling mudah dan sebagainya. Sebab saya sebut ini, memang saya akan tetap mau sebut beberapa kali itu kerana tak elok orang naik muak sebut yang sama. Tapi bila masalah itu ada, masih saya dengar lagi dekat dalaman kita ni, masih ada yang nak gebut, nak bergaduh pasal nak bahagi duit tabung tu, nak pergi ke mana, dia ambil lebih, mengapa ambil lebih, aku jadi pengusi. Tapi hang jadi pengusi saja, hang tak bekerja pun aku yang buat kerja. Yang tu pun jadi masalah. Sebab tu kan tak elok pada macam ni. Kita bukan budak-budak, tapi budak-budak yang macam ni saya minta diselesaikan dengan baik, dan kita lebih tinggi daripada itu. Kita buat ini, kita buat kerja ini, ada yakinlah mengatakan bila anda buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, la yukhzikallahu abada. Kalau buat kerana Allah tidak akan mengecewakan anda, yakin Allah tidak akan mengecewakan anda. Dah serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita selesai dia. Sebab itu maka kaedah rawatan, jangan keluar, pegang apa yang kita ada, buku kita ada, insyaAllah anda tidak ada masalah, kita tak ada masalah. Anda keluar kaedah itu akan jadi masalah. Tempat rawatan itu memanglah ada setengah tempat ada selesa, ada yang kurang selesa, ada yang nak buat baru, ada yang minta dan sebagainya. Apa sahaja yang boleh kita atasi, yang boleh kita buat untuk kesenangan kepada orang yang dapat menerima rawatan, kita buat. Jaga macam disiplin pakaian, jaga tutur kata kita. Ni saya dapat laporan pula yang kita berkasar dengan pesakit, bahasa-bahasa yang keluar pun tak sedap orang pesakit dengar. Jadi saya minta yang ni pun, walaupun ini tidak mudah, kalau memang biasanya kita bersuara tinggi, kan ada orang yang bercakap dengan bini pun suara dia meninggi. Jadi kalau macam tu pada dia biasa, tapi ni tinggi suara dengan pesakit, dia orang sakit, lagi sakitlah dia, kasarlah, tak berbudi lah dan sebagainya. Walaupun tidak salah suara meninggi suara, terutama orang yang pekak lagi kena kuat suara. Tapi ada orang yang dia tidak pekak, bila saudara tinggikan suara dia kata kita tak berbudi bahasa dengan pesakit. Ini art of negotiation. Sebab kita perkenalkan kepada saudara macam mana kita perkenalkan public speaking, art of speech, bagaimana cara untuk berhadapan dengan orang, nak berdiri macam mana, bercakap macam mana. So ini di antaranya, di antara termasuk dalam rawatan. Jangan orang yang datang itu penyakitnya tidak sembuh, dia bertambah satu penyakit baru, sakit hati kepada perawat, tak pasal-pasal. Sebab tu saya minta lagi sekali dah, seboleh-bolehnya kita, walaupun hati nak marah dan sebagainya, saya pun saya marah, tapi kadang-kadang dah too much, melampau. Satu di antaranya yang saya duk marah selalunya bila orang tidak menepati janji dengan saya. Bukan besar sangat benda tu nak tunggu 10 minit, setengah jam tu, tapi saya nak kaitkan bahawa ini berlaku dalam masyarakat kita dan kepada kita sendiri pun. Kita berjanji dengan orang itu kokoh-kokoh, kita tidak tunai janji. Orang yang tidak tunai janji itu orang yang ada padanya satu sifat munafik. Idza wa'ada akhlafa, dia berjanji, dia tak tunai janji dia. Dan orang ini biasanya wa idza haddasa kadzaba, dia bercakap, dia berbohong. Bila orang yang berjanji tak tunai, bercakap, dia bohong. Ada yang ketiga, wa idza tumina khana, dia amanahkan satu amanah kepada dia khianat amanah. Kalau tiga ini berlaku, itulah maka hadis sahih mengatakan bahawa ayatul munafiq salat, tanda orang itu munafik ada tiga. Dia bercakap, dia bohong, dia berjanji, dia tidak tunai janji dia, dia amanahkan kepadanya, dia khianat. Bercakap bohong ni saya rasa banyak orang yang berbuat demikian. Tapi berjanji tak tunai itu boleh dikatakan kebanyakan orang kita tidak tunai janji. Kalau ini berlaku, saya kata, maka dibimbangi kita termasuk dalam golongan tidak sedar kita jadi munafik. Sebab tu yang tadi tu, bila saya berjanji dengan orang, dia tak datang masa yang dia janji itu, maka kita membenarkan, kita bersyubhat dengan dia, dia buat kerja munafik, dan kita mengiyakan dia dengan tidak tegur. Sistem merawat pesakit lulus syarak, syariatnya tidak bercanggah. Tapi kalau ada persatuan yang namanya Pertubuhan Perawat Islam, tapi amalannya bertentangan dengan syarak, yang perlu antaranya jadi masalah besar hari ini bahawa ada orang yang menamakan dia amalan rawatan Islam, tapi dia boleh nampak jin, boleh tangkap jin, boleh masuk jin dalam botol, boleh sembelih jin depan-depan orang, depan-depan pesakit, depan-depan orang ramai ke semua. Dia gunakan kerih dia pegang jin itu, dia kilat dengan kaki dia, dengan tangan dia sembelih, pung. Ampun, pesakit boleh terima, tapi bila rujuk kat saya memang jadi masalah lah. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya lil ladzina la yu'minun. Mereka makhluk halus nampak kamu tak nampak mereka.
kami jadikan syaitan itu sebagai pembela pada orang-orang yang tidak beriman. Dia berlawan. Mana, kalau kita baca doa itu sabit. Jin takut dengan ayat Quran, sabit. Nabi pernah buat, sabit. Tapi mana pernah cerita sembelih tangkap masuk dalam botol? Dan mana pernah berlaku boleh bilang pula dalam badan kamu ada 28, 29, tambah lagi satu, 29. So, yang bilang jin itu jin di luar badan ke dalam badan? Luar badan tak nampak, dalam badan lagi tak nampak. Kau nampak dalam badan, nak bilang di mana 29? Oh, dia yang anggota dia badan-badan yang orang tahu, macam Darul Syifa. Tak nak kata kita ni bagus, tapi orang tahu Darul Syifa ini menjadi rujukan. Kalau mereka kita merawat pun, kita merawat terbuka. Kalau satu lagi, saya minta saudara pun beramal macam saya beramal. Kita berubat orang, kita baca doa yang orang itu boleh dengar, yang habis hati boleh dengar. Kalau kita baca, tak ada sebarang keraguan, kita baca betul. Bila kita baca betul, terutama ketika berubat orang Arab, sebagai contoh yang faham Arab, dia mengangguk, dia yakin apa yang kita buat itu betul. Sebab tu di antara keistimewaan Ruqyah Islamiyah ini, kita baca ayat Quran yang bila kita baca ayat Quran sah dah, kita mendapat pahala. Anda baca Fatihah, anda pernah tahu tak Fatihah itu ada berapa huruf dalamnya? Anda baca Bismillah, anda pernah tahu tak Bismillah ada berapa huruf? Bismillah ada 19. Fatihah ada 126. Kalau 126 Allah balas dengan 10 pahala, 126 kali 10, 1260. Anda dapat pahala. Seorang anda baca Fatihah saja ada 1260 pahala. Kenaikan begitu. Itu baru Fatihah. Anda baca ayat lain pula, anda dapat pahala. Anda tahu tak kalau anda baca satu Quran, habis semua Quran dalam satu minggu, Quran semua ada berapa huruf? Ayat tahu? 6,236 ayat. Tahu tak berapa huruf? Huruf Alif Lam Mim 3, Kaf Ha Ya Ain Sad 5. Seluruh Quran ada 346,740 huruf. 346,740 huruf. Kalau ada kali 10, berapa juta ada? Maka semua itu pahala yang kena ambil kira. Bila kita buat demikian, kita dah beruntung dah. Jadi, kalau seorang ada baca Fatihah dapat 1,260 pahala. Ada buat 10 orang saja, ada dapat berapa ratus ribu pahala pada hari itu. Itulah. Dan janganlah merasa kalau saudara saya tegur, jangan kecil hati. Dalam kuliah banyak saya menegur. Kalau saya tidak tegur saudara, siapa boleh tegur? Maka kalau saya tegur anda, saya sayang kepada anda. Kalau saya ada kelemahan saya yang saya tidak sedar, saudara sebut kepada saya, tegur dekat saya, tidak ada masalah, kerana itu biasalah. Sebab ad-dinun nasihah, agama itu dia subur dengan apa? Dengan adanya tegur menegur, nasihat menasihati. Yang saya sebut pagi ini kesemuanya adalah nasihat. Semoga Allah memberkati kita, merahmati kita dan menjaga kepentingan kita dunia sampai kepada akhirat. Dengan kata-kata demikian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya rasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Kebajikan Pertutupan Malaysia pada sekarang. Sekian dah qul qouli hadza, subhanallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang juga.